Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, alang-alang kita dah datang ke Melaka ni, Sabah, Melissa duduk dalam bilik ni. Cuma aku nak tanya pasal Metal Wizard. Metal Wizard pergi ke meditasi. Mulanya Metal Wizard tu. Kan? Siapa yang boleh cerita? Okey, aku cerita dulu lah. Metal Wizard ni daripada mula penubuhan dia kita orang ni daripada berlima orang lah sebelum Azri masuk Situ aku, Ben, Arwalan dan Arwatan. Dah 3 orang dah tadi dah. 3 orang dah tadi. Tinggal aku 2 dengan Ben je. Yang ada sekarang ni lah. Metal Wizard. Metal Wizard je. So daripada masa tu tahun 90 No tahun 84 85 lebih kurang. Tapi masa tu dalam tahun 86 kita orang dah aktif dah. Masa tu dah bergerak dah. Tapi masa 86 kita ada sikit lah pertukaran drama. Lepas tu dia keluar, lepas tu masuk balik macam tu Macam Atan tu dia pernah keluar, lepas tu dia masuk balik sebelum Azri join lah. Dia masa tu siapa dengan Danas tu dia yang kiranya dia jadi drama lah masa tu, sebab dia pun pernah main dekat Johor ikut kita orang pergi fanfare. Kebanyakan fanfare dengan Danas ni lah. Yang meninggal ada lagi si Atan tu dah tak ada dah. Atan dengan fanfare ni kita orang rasanya kita orang dah pernah main dekat Kuantan sekali atau 2 kali lebih kurang lah. Macam tu. Lepas pada itu dah kita orang masuk kita masuk pertandingan Battle of the Rock yang dekat Hollywood East tu. Masa tu Danas yang main juara Rock. Juara Rock tu Danas yang main, tu aku, Arwayan, Ben, Arwalan. Tu lah yang pernah masuk tu, kemudian keluar tapi tak menang lah kan. Lepas pada itu kita orang banyak dapat show. Selepas masuk Battle of the Rock tu, juara Rock tu, kita orang dapat banyak show. Kita orang memang tour seluruh Pahang lah. Masa tu kita dapat tu, kita orang pergi main dekat Polisen dengan jadi opening stage untuk Headwind kan. Opening stage lah, mana kira opening band lah untuk Headwind. Pernah juga masa tu tak join lagi kan? Belum ni. Sini join Metal Wizard ni tahun 88. Awal. Dia macam ni cerita dia sebenarnya masa tu. Kita orang main orang tempat kahwin masa tu. Atan ni dia ada masalah sikit. Kadang-kadang dia ni jadi lupa ingatan. Bukan lupa ingatan. Dia lupa dengan lagu yang dia nak bawa ni kan. Kadang-kadang terlupa tempo, terlupa lagu lah, terlupa. So daripada situ aku dah rasa aku ni mudah marah tau. Bila gitu aku protes tu lah. Bukan aku tak suka dia main, tapi aku nak Metal Wizard ni main sebaik yang mungkin, tak ada lupa-lupa. Tapi tidaklah aku tu singkirkan dia, tak. Memang, tapi dia ni ada masalah sikit. Masalah dengan diri dia lah. Kadang-kadang dia rasa diri dia berperang dengan diri dia. Memang dia berperang dengan diri dia. Itu masalah dia Atan ni. Itu yang disimpan selama tu. Kadang-kadang kita orang pun tak nak cakap benda. Kadang-kadang dia menyendiri seorang. Daripada situlah kebetulan tahun 88 ni As datang dengan Arwah Kidin. Dia drama kumpulan Rattle. Daripada tu kita orang satu hari tu ada function di kampung Semantan namanya. Kebetulan masa kita orang main ni banyak band yang datang tu. Banyak band lah yang tukar. Sampai 5 buah band kadang-kadang kita yang kira yang host band ni main tu kita orang main 5-6 lagu je berhenti dah, betul orang tukar orang. Masa tu aku tengok si Azri ni main. Azri dia pada band mana dulu? Tak ada. Dia tak ada band. Aku datang Raub masa tu ialah kerana mengikut Arwah Kidin ni, ataupun dikenali sebagai Samdul. Kalau di Pertama Komplek KL orang tak kenal lah dia. Dia kerja dengan Doremi. Arwah ni lah, dia kerja dengan Doremi. So ceritanya asal jalan lah. Jalan dia dibawa kampung, di jalan kampung dia di Raub. Jadi kalau nak ikutkan, aku ni daripada kecil lagi dah pergi Raub tu pasal saudara mara aku ada kat situ. Jadi kebetulan lah macam dia cakap tadi lah,
malam tu ada orang kahwin kan di Semantan kan. Jadi aku ni ikut rattle, kumpulan rattle, kumpulan kafilah lah dah kan. Jadi ikut Kidin ni band dia. Jadi aku jam lah kira. Tukar-tukar lah main. Masa tu yang Lee tengok aku main. Jadi lepas tu lah channel ni. Dia masa kita orang main jamming malam tu, si Ben tak ada tau. Ya. Ben tak ada. Ben dia pergi kursus masa tu. Kita orang ada penyanyi, Siapa pun nyanyi? tak ada, yang nyanyi tu penyanyi kumpulan rattle juga, Pian. Oh, Pian juga ni. Daripada situ aku tengok As ni boleh main kan. Dia punya stroke pun lain sikit pada yang biasa aku tengok Atan dia main ni. Atan pula main malam tu memang spoil lah. Dia memang spoil. Dia banyak merosakkan lagu. Itu yang aku fresh sangat dengan dia tu. Bukan nak kata band tu leader dia, aku tak. Tapi daripada sejak penubuhan kita orang ni, daripada sebelum nama Metal Wizard tu wujud, aku dah terlibat dah daripada peringkat awal dah. Masa tu peringkat awal lah, aku, arwah Ian dan arwah Atan ni dan kemudian seorang lagi Jamal. Kita orang masa tu lah. Si Jamal ni kalau ikutkan dulu, dia jenis orang yang selamba tau. Kadang-kadang pergi tempat orang kahwin, kita orang nak minta main kan, dia lah yang tukar minta main. Tapi masa tu belum wujud nama Metal Wizard lagi. Masa tu kita orang dah bergabung daripada situ. Kekuatan dia sebenarnya Metal Wizard ni dia, arwah Lan ni kekuatan dia, sebab dia main gitar bagus. Masa tu aku kira bukan baru, tapi aku banyak belajar dengan dia lah. Dengan arwah Lan ni. Kira memang sifu aku lah. Totally dia memang sifu aku. Sebab daripada aku sekolah dia ajar. Dia ajar aku belajar dengan dia sebiji-sebiji, sebutir-sebutir kata orang tu. Dia rajin, dia tak marah. Kemudian selepas pada yang malam tu, Atan ni dia dah merajuk tau. Sebab aku tegur dia merajuk. Kau tegur pasal permainan pasal permainan lah, dia merajuk. Lepas tu dia tak main. Dia duduk menyendiri lah. Betul, dia cakap dia berperan dengan diri dia sendiri kan. Lepas tu aku invite As join aku audition dulu lah, main tengok dia main macam mana kan. Kau tegur masa dekat duri kahwin je lah? Tegur. Memang aku tegur sebab aku tak suka benda-benda gitu. Aku kalau boleh nak perfect lah main dengan semua orang macam tu. Tapi dia ada masalah dengan lupa dia. Dia memang dia buat silap lah malam tu. Jadi aku ajak As besok pergi studio downtown tu kat Raub, kat Bangunan Mara tu. Ajak dia audition. Test. Lagu apa test? Lagu apa Menteri Merah Putih Timur ke? Ya, adalah. Semua Menteri Merah Putih Timur. Lagu Inggeris ada, tak ingat sangat lah. Tapi sebenarnya tujuan Lee jumpa tu untuk ni sebenarnya yang atas sebab pasal ada show dekat Raub untuk saya pasal dengan Hewin itu yang lebih ni lah utama itu. Jadi sebenarnya untuk join, nak cakap belum lagi lah masa tu, cuma untuk tolong konsert tu aje kan. Sebenarnya aku pun ketika tu tak ada band. Memang aku tak ada band di KL. Ada band masa tu tapi tak jadi kan, tak gunting-gunting juga, tak tahu apa jadi. Itulah ceritanya. Setelah audition tu, lepas tu teruslah mana main untuk show tu lah, show Headwind tu kan. Jadi setelah selesai show Headwind tu, aku pun masih lagi di Raub. Jadi masa tu kebetulan aku tak ada band. Jadi ceritanya mula-mula macam tolong session, terus join kan, pasal aku tak ada band kan. Jadi aku fikir okey lah. Dia cerita ni kelakar sikit. Bukan kelakar apalah, orang lain dari kampung semua pergi KL, aku dari KL pergi kampung. terbalik dia terbalik tau. Tapi itulah pengalaman tu aku dapat join Metal Wizard ketika tu. Pun diorang pun dah macam nama pun dah besar sebenarnya, dan dalam daerah Raub dan dalam Pahang juga kan. Jadi show tu maknanya
Maknanya peluang aku ketika tu walaupun belum buat album pun kan, aku dah pergi stage show dan main dah pergi konsert lah. Dah pergi konsert ni belum nak tunggu tak payah jadi artis dah orang dah kenal, dah pergi main stage show. So pengalaman tu yang paling berharga lah kan. Bukan semua orang dapat macam tu kan. Dan ketika tu aku tak tahulah, umur aku masa tu baru 18 kot. Tak salah aku. Aku baru 18 umur aku. Jadi cumanya ketika tu umur aku dalam keadaan masa tu, cuma maksud aku tu mungkin pasal aku rajin. Aku minat salah satu benda tu, belajar malas. Belajar malas. Tapi main muzik pasal aku suka. Jadi kita tahu diri kita ni sebenarnya bukan malas sebenarnya, tapi benda yang bidang kita suka kan. Jadi itu yang orang cakap aku ni bila bab muzik cepat kan. Belajar bodoh. Bab muzik cepat. Jadi aku cepat tau apa yang aku belajar, tepat apa yang aku dengar dari lagu apa, aku cepat tangkap kan. Jadi senang lah orang cakap bermain tu dengan satu band yang dah ada nama tu. Jadi mudah lah sikit, walaupun bukanlah cakap ni kan, tapi alhamdulillah lah benda tu berjalan cantik lah, lancar kan. Sebab lagu-lagu dulu-dulu pun kalau nak tahu bukan senang. Lagu 80-an tu semua bekerja tau. Maknanya dalam band tu gitaris, keyboardis, drummer, bassist semua ada part masing-masing. Tak ada relax tau. Tak ada relax tau. Memang kerja keras sebenarnya. Jadi kebanyakan musician yang lahir dalam era tu sebenarnya kenapa banyak bagus-bagus, sebab kita belajar muzik betul-betul daripada kaset kan. Tak ada zaman tu mana ada YouTube semua, tak ada benda-benda senang ni. Sekarang ni senang, YouTube picit aja apa nak score apa semua keluar kan, apa-apa teknik apa semua keluar. Kena semua manual lah, kita anggap benda tu macam manual lah. Apa yang kita nak dengar telinga bunyi saja, tak ada apa-apa bahan lisan ke apa, tak ada, bunyi saja. Jadi mungkin dari segi itu yang buat kita jadi otak ada buka sikit lah. Minda tu lebih ni kan, lebih terbuka kan untuk penerimaan sesuatu lagu ke apa-apa dari segi ni kan. Jadi itulah cerita dia. Maknanya setelah aku join dengan Metal Wizard tu, dia bermulalah era aku dengan Metal Wizard. Kita cerita selang-seli lah kalian, main show, main orang kahwin tak payah cerita lah. Aku mengembara ke pelosok-pelosok desa semua kan. Kan daripada sini masuk estate Getah kan, macam-macam lah itu. Tapi satu benda yang aku suka lah, pasal aku suka kan. Aku suka benda tu. Mulalah. Semasa As dah masuk, kita orang jumpa Harry pula tau, Harry Strategi. Ya. Dia jadi vocalist. Masa tu Ben memang ada dia pergi kursus masalah suara dia. Memang tak dapat masa tu. Jadi Harry ni dia high pitch kan. High pitch dia, ada falsetto dia, menyanyi tinggi suara dia. Audition juga ada. Audition dia masa tu lepaslah dia untuk 1-2 show dengan meditasi ni, dengan Metal Wizard. Kita orang pernah main dengan Heywin di Raup tu. Masa tu As pun baru. Waktu kita main dekat Shah Alam. Pesta Shah Alam. Banyak Pesta Shah Alam. Itulah. Masa tu Ben dah tukar posisi keyboard tu. Oh, dia main keyboard. Tukar posisi keyboard. Asalnya sempat 2 show nak dengan Harry kan. Tapi masa tu lagu kita orang drama Azrin. Kita orang masa tu main dah 4 piece je. Kita main 4 piece. Maksudnya bukan 4 piece tu drama. Ni maksud Ben jadi keyboardist jadi 5 piece lah. Masa tu memang dah mantap lah, sebab Harry ni dia jenis orang yang rajin cari lagu, walaupun dia tak reti berbahasa Inggeris. Tapi dia boleh mendengar ayat yang penyanyi tu nyanyi, dia boleh tiru lah.
Dia memang tak reti. Dia sekolah pun bukan jenis sekolah tinggi ke. Ada orang berdua ni datang rumah aku, duduk numpang rumah aku dalam situ. Dekat laut. Jadi memang jadi adik-beradik lah. Rapat. Memang rapat sangat. Sebab dia orang duduk rumah aku kan. Si Harry, si Ash, sama-sama kadang-kadang pergi ke laut, pergi jamming tu. Masa tu kita orang setiap malam lah jamming dengan Burn. Masa tu Burn ada kereta. Jadi kita orang memang setiap malam. Memang hardcore lah kita orang praktis masa tu. Nah, pasal Dalam Metal Wizard tu duk praktis. yeah, pasal dekat di Raub tu, di stesen bas Mara tu, ada studio di atas lah. Studio tu kepunyaan seorang yang dia support kita lah kan, Metal Wizard tu. Jadi boleh pakai studio tu. Jadi studio tu macam kita punya dah. Jadi tak ada bayar, tak ada apa, jaga je studio tu, praktis. Jadi hari-hari lah kita orang praktis, sampai polis pun datang kadang-kadang.